Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamziah Misha. Okay, hari ini saya nak masak, iaitu saya nak masak sambal tempe campur kangkung. Semestinya cara saya lah ya. Okay kawan-kawan, kita tunjuk dulu bahan-bahannya. Kita ada sedikit kangkung, bukan seikat kangkung. Kita ada bahan perasa. Kita ada macam mana ya, sebatang ke apa ya, sebatang tempe lebih kurang, seketui ke sebatang lebih kurang tu lah ya, maaf ya kalau tersilap cakap. Ada sedikit ikan bilis, ada beberapa biji, maksud saya beberapa biji itu 5 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, ini dia cili padi hijau dan merah, dan juga cili besar. Sedikit di sana ya, di sana ada sedikit belacan, kurang besar ibu jari, sedikit garam dan juga gula merah. Itu sahaja bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat sambal tempe kangkung. Macam saya cakap ya, kita tidak letak minyak di atas meja, cuma kita letak di atas dapur. Okey, jom langsung kita nak hiris ataupun nak potong dulu cili dan juga tempe. Okey, kita hiris tempe, jangan terlalu nipis ya. Kita nak bulat-bulat nanti, benda yang bulat-bulat ni kita nak nanti, jadi biar terasa tempe dia. Okey. Okey, dah siap. Masukkan ke dalam bekas. Nanti kita goreng ya, tempe tu kita akan goreng macam kekuningan sikit-sikit lah. Okey, kita hiris cili kita. Potong ke hiris ni? Potong lah, hiris ke lebih kurang lah ya. Maaf lah ya, tersilap cakap. Jangan kutuk ya. Sedang bulan puasa ni. Allahu Akbar, pisau pun tumpul sangat ha. Okey, dah siap dah. Jom kita blend. Ni bahan kisar ya, cili padi, cili besar, bawang merah, bawang putih, ikan bilis, belacan. Jom kita blender ataupun kita kisar kasar ya. Okay, inilah hasil dia yang kita kisar kasar tadi ya. Okey, jom langsung saya nak menggoreng tempe. Jom kita ke dapur. Okey, kita masukkan tempe ataupun kita goreng tempe sehingga kekuningan ya. Okey, tempe kita dah kuning ya. Kita boleh angkat ya. Kita tutup api dan boleh kita angkat. Okey, tempe kita tadi dah kita angkat. Kita tekan-tekan sikit. Okey, kita dah lenyek macam ni ataupun diulek macam ni. Bolehlah kita masukkan sedikit garam ya, sedikit gula dan juga bahan perasa. Okey, bahan perasa dan juga kita masukkan. Okey, kejap ya, tunggu ya, saya ambil senduk je. Okey, kita masukkan yang bahan kisar tadi.
Okey, kita gaul ya. Kita gaul rata lah. Okey, dah siap kita gaul, kita goreng semula ya. Okey, minyak kita dah panas, kita tuangkan di atas tempe yang kita lenyek tadi, kita tumis semula. Agak sambal tu masak, barulah kita masukkan kangkung. Okey, sambal kita dah berbau wangi ya, maknanya cili itu dah masak. Inilah kita masukkan kangkung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat juga baca doa. Tak apa kan ya? Apa kita kacau ya. Kita kacau ni sehinggalah masak. Hingga kangkung tu layu lah kan. Bila kangkung layu maknanya dah masak. Sekarang belum masak lagi ya Ryan. Okey kan kawan, inilah dia hasil dia, sambal apa Ryan? Sambal tempe kangkung. Cara saya semestinya ya, kita tak hidang ya kawan-kawan sebab kita sedang berpuasa. Tapi insya-Allah sedap. Ya, sedap insya-Allah. Okey kawan-kawan, sampai di sini ya konten saya. Jumpa lagi ya di lain konten ataupun di lain video, di lain masa insya-Allah. Terima kasih banyak yang dah support selama ini. Assalamualaikum.